kerajaan takut sangat? Semalaman, channel Telegram edisi siasat dan edisi khas yang diikuti lebih 1 juta rakyat Malaysia lesap tanpa amaran. Facebook page Lim Sian Si dan Malaysian Chinese New lenyap sebegitu je. Tiada penjelasan, tiada sebab, tiada pembelaan. Anak-anak muda yang lantang di TikTok, influencer, ahli politik dipanggil satu persatu untuk soal siasat. Whistleblower yang dulunya dianggap viral kerana mendedahkan kebenaran, hari ini tidak lagi dilindungi, malah diancam dan diburu. Penjawat awam diberi amaran keras, jangan sekali-kali kritik kerajaan. Jika berani langgar, kerjaya melayang. Ini bukan teori konspirasi, bukan berita palsu. Ini realiti sedang berlaku di Malaysia sekarang. Segala akaun, saluran, suara yang cuba menyampaikan kebenaran boleh dipadam, dibisukan, dipadamkan terus dari wujud tanpa sebarang sebab munasabah. Yang tegakkan kebenaran diburu, yang dedahkan penyelewengan disenyapkan, yang kerja untuk rakyat dipaksa jadi patung bisu. Bayangkan jika semua ini berlaku di zaman bosku, Bersih, DAP, PKR, mereka pasti sudah turun ke jalan berguling atas tar jerit reformasi, demokrasi mati. Tapi hari ini mereka duduk dalam pejabat berhawa dingin. Mereka awasi media sosial rakyat satu persatu. Mereka tekan satu butang, akaun anda hilang. Satu klik, suara anda padam. Ini bukan lagi soal politik. Ini soal kebebasan bersuara, hak rakyat dan maruah demokrasi. Inilah dia reformati, bukan reformasi yang dijanjikan. Ini zaman Mat Dahni.